bekler hünkârım? Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Barış dahi olsa toprak sanmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Kudüs'te bir Siyonistim. Olmasına izin vermem, ben yaşadığım sürece. Böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacak. Cebeli Tarık'tan çal ağrısın. Ya tek de sınırı yok. İman etmiş bir millet. Tek millet. İslam milleti. Hilafet bayrağı altında çok gelenen Kur'an halk için var. Onların kurmak istedikleri yeni dünya nizamı. Bütün dünya birkaç adam için yaşayacak. Zamanımızın Firavunları elinden bir Musa çıkar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast kami hari ini. Saya Sharifah Nur Hadira Izzatullah binti Said Abi Wufran A200412. Saya Muhammad Ammar Irfan bin Muhammad Azdi A202547. Saya Muhammad Din Haikal bin Muhammad Sanitai A205543. Okey, kita pun dah berkenalan antara satu sama lain. Tak nak dengarkan masa, kita terus kepada kita punya topik yang akan dibincangkan pada hari ini. Okey, tadi kita dihidangkan dengan klip video ataupun bingkisan video tentang Sultan Abdul Hamid II, yang mana dalam video tu kita nampak berlakunya ketegangan dalam kerajaan Uthmaniyah di bawah pimpinan baginda. Jadi topik kita hari ini agak berat sebenarnya untuk kita sentuh, tapi sangat penting untuk kita sebagai umat Islam faham betul-betul sejarah yang berlaku pada waktu tu. Jadi isunya adalah kita nak bercakap pasal Palestin, tapi bukan dari sudut serangan ataupun peperangan yang berlaku hari ini, melainkan kita nak tengok dari sudut sejarah 100 tahun yang dulu. Jadi dengan itu tajuk kita adalah Palestin. Macam dekat kita punya background ni kan besar gerabak dah tulis tu. Tajuk kita adalah Palestin jika Sultan Abdul Hamid II masih ada. Ya, betul tu. Biasanya bila kita bincang tentang Palestin ini, ramai yang terus melihat kepada peristiwa Nakbah yang berlaku pada tahun 1948 itu. Tetapi sebenarnya akar kepada konflik ini bermula lebih awal daripada itu. Ramai terlepas pandang bahawa benteng terakhir yang mempertahankan Palestin itu mula runtuh pada tahun 1909, bermula apabila Sultan Abdul Hamid II ini yang merupakan Khalifah Empayar Osmaniyah yang ke-34 itu digulingkan daripada takhta Osmaniyah. Sedangkan baginda ini merupakan antara tokoh yang paling tegas lah dalam menentang usaha Yahudi Zionis ini daripada merampas Palestin ini daripada hak milik umat Islam. Walaupun ketika itu kerajaan Osmaniyah ini sedang berada dalam tekanan ekonomi dan juga politik yang sangat merunsing dan juga keadaan yang sangat membimbangkan. Baik, terima kasih Amal. Satu pengenalan yang bagus, dan di sini saya nak tekan persoalan yang paling besar yang kita akan lontarkan sepanjang podcast ini adalah adakah kita hari ini umat Islam abad ke-21 ataupun yang kita boleh panggil sebagai Gen Z lah, Gen Z, adakah kita ni benar-benar belajar daripada apa yang berlaku kepada Sultan Abdul Hamid II ini, atau adakah kita sedang leka dan juga mengulangi kesilapan yang sama tanpa kita sedar? Okey, untuk soalan yang diajukan oleh Daniel tadi tu, kita kena faham dulu betul-betul sejarah yang berlaku ni disebabkan apa, puncanya apa. Jadi kalau kita nak tahu semua benda tu, kita kena tengok balik pada tahun 1901, yang mana kalau orang baca sejarah dia akan tahu apa yang berlaku pada tahun tu. So waktu ni, tahun 1901 ni adalah di mana ekonomi kerajaan Uthmaniyah ni berada di fasa orang kata lemah lah, disebabkan hutang luar yang terlampau banyak yang mesti ataupun yang harus Sultan Abdul Hamid II ni tanggung
Padahal hutang tu asalnya bukan dari zaman pemerintahannya, tapi dari zaman pemerintahan sebelum Sultan Abdul Hamid tu lagi. Jadi bila berita kerajaan Uthmaniyah ni ada hutang, maka dekat sini muncullah satu sosok manusia yang mana dia ni adalah tokoh Zionis bernama Theodor Herzl. Jadi berkait dengan Theodor Herzl ni, saya nak tanya Amal lah. Amal nampak macam dah ready kan kat situ. Boleh tak Amal kongsikan sikit apa sebenarnya rancangan ataupun helah yang dibawa oleh Herzl ni semasa dia datang jumpa dengan Sultan Abdul Hamid II dekat Istanbul pada waktu tu. Silakan. Baik, untuk kita mengenali dengan lebih lanjut, kita rujuk kepada memo Sultan Abdul Hamid II dan juga kajian sejarawan daripada Dr. Eman Mohamed Abbas. Sebenarnya usaha Zionis ini untuk mendapatkan Palestin ini bukanlah berlaku secara tiba-tiba. Kalau kita lihat selepas Kongres Zionis pertama di Basel, Switzerland pada tahun 1897 itu, yang dipimpin oleh Herzl sendiri, mereka pada waktu itu telah pun menyusun satu strategi bagaimana nak mewujudkan sebuah negara Palestin yang untuk menempatkan orang-orang Yahudi ini. Maka setelah itu pada tahun 1909 dan pada sebelum 1909 itu juga telah adalah diplomasi yang dihadiri oleh delegasi-delegasi Yahudi bertemu dengan Sultan Abdul Hamid untuk meminta tanah Palestin itu. Tetapi pada tahun 1901 ini, Herzl itu sendiri datang menemui Sultan Abdul Hamid dengan membawa pakej tawaran kewangan yang sangat besar untuk kerajaan Osmaniyah. Antara tawaran yang ditawarkan oleh beliau adalah beliau menawarkan untuk melangsaikan hutang kerajaan Osmaniyah yang ketika itu telah mencecah kira-kira 33 juta pound sterling, dan juga menawarkan 150 juta pound sterling Inggeris khususnya untuk khalifah sahaja. Selain itu juga beliau menawarkan untuk menyediakan pinjaman kepada kerajaan Osmaniyah ini tanpa faedah, membina armada laut Osmaniyah dan juga membantu Osmaniyah untuk membina sebuah universiti Osmaniyah di Palestin. Namun mestilah apabila menawarkan sesuatu, dia nak timbal balik apakah yang dia nak tu. Semestinya lah pok-pok Yahudi ini mereka nak tanah Palestin yang berada di dalam kerajaan Osmaniyah pada ketika itu. Masya Allah. Memang gila betul lah. Memang tentu duit memang sangat perkara yang sangat penting. Kalaulah pemimpin zaman sekarang ni kan, saya rasalah mungkinlah ada yang dah tutup mata dah tu sebab nak selamatkan ekonomi negara. Dia tak nak mementingkan perkara-perkara yang disebutkan oleh Amal tu lah. Tapi dia saya nak tanya lah kan, apa respons yang dibalas oleh Sultan Abdul Hamid ketika itu? Adakah dia ada perbalahan ataupun mungkin isu-isu yang dibangkitkan? Baik, soalan yang bagus yang diajukan oleh Dania. Para pendengar pun mesti nak tahu kan apa jawapan yang dikatakan oleh yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid II pada waktu itu. Sebenarnya dalam video yang dipaparkan awal tadi tu dah menceritakan sebenarnya apa yang Sultan Abdul Hamid II ni balas. Dalam video tu dia menunjukkan bahawa Sultan Abdul Hamid II ni dia kenal apa itu erti maruah dan juga iman sebagai seorang pemimpin Islam. Yang mana bila kita tengok zaman sekarang kan, pemimpin Islam zaman sekarang bukan nak kata dah tak ada, langsung ada, cuma tak ditonjolkan. Maksudnya pemimpin yang ada sifat maruah diri tu dan juga ada sifat iman yang kuat dalam diri dia tu. Yang mana Sultan Abdul Hamid II ni dia tolak mentah-mentah apa yang Theodor Herzl ni minta. Theodor Herzl ni minta apa tadi yang dikatakan oleh Ammar tu? Dia minta tanah Palestin. Jadi disebabkan itu Sultan Abdul Hamid II ni dia terus haramkan orang kata penjualan tanah lah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis ni, dan juga sekat semua visa kemasukan orang Zionis ke Palestin. Sebab apa? Sebab baginda tahu sekali je baginda bagi muka, maka akan habislah seluruh negara Palestin, akan tergadai, akan hancur. Tapi tengoklah sekarang apa yang berlaku kan dekat negara saudara kita Palestin. Wallahu alam.
Sama juga dalam peribahasa Melayu mengatakan bahawa diberi betis nak peha. Ini menunjukkan bahawa baginda Sultan Abdul Hamid ni tahu yang orang Yahudi pada waktu tu tak akan pernah bersyukur dan sememangnya tak akan bersyukur, dan mereka ni adalah orang-orang yang tamak. Dan ini merupakan satu langkah yang bijak lah yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II pada waktu tu. Penerangan yang sangat jelas oleh Hadira. Kita boleh nampak bahawa yang Sultan Abdul Hamid ini adalah Sultan yang menunjukkan ketegasan yang sangat kukuh. Beliau tidak baginda ni tidak mudah untuk goyah lah dengan hasutan yang dilontarkan oleh orang-orang Zionis ini. Ini menunjukkan bahawa Sultan Abdul Hamid II ni orang yang sangat luar biasa. Tapi seperti yang kita tahu kan, manusia ni takkan pernah cukup. Terutamanya musuh kita ni tak akan pernah diam. Bila pintu depan ni tertutup, diorang akan gunakan akal, diorang akan cari cara lain, iaitu pintu belakang. Jadi berdasarkan rujukan sejarah, saya nak tanya pada Amal lah kan, macam mana gerakan Zionis ni dia memutarkan ataupun menukarkan taktik mereka apabila mereka tidak berjaya untuk melepasi pintu hadapan. Macam mana diorang merancang semula untuk beli tanah? Baik, soalan ini sangat menarik untuk kita kupaskan. Baik, apabila cubaan untuk mempengaruhi Sultan Abdul Hamid II ini gagal, maka gerakan Zionis dan juga kuasa-kuasa barat mula mencari alternatif yang baru. Mereka menggunakan jalan diplomasi dengan menawarkan kemewahan pun tak jalan juga. Setelah itu mereka mencari kelemahan kerajaan Osmaniyah dari dalam. Mereka buat apa? Puak-puak Zionis ni mereka memberi sokongan dan juga pembiayaan kepada gerakan-gerakan gerakan dalam wilayah Osmaniyah itu yang tidak menyokong khalifah. Supaya apa? Supaya kerajaan Osmaniyah ini melemah daripada dalam. Antara yang sering dikaitkan ialah gerakan Turki dan juga gerakan Arab Muda. Gerakan ini mula memburukkan imej Sultan dengan melabelkan baginda ini sebagai pemerintahan yang kolot dan juga authoritarian. Di samping itu, mereka ini meniupkan semangat nasionalisme yang akhirnya melemahkan kesatuan khalifah. Maka masing-masing kan dalam wilayah Osmaniyah ni kan luas, merangkumi pelbagai bangsa di dalamnya itu. Maka apabila semangat nasionalisme ini diluangkan, maka mereka ini nak menuntut hak untuk kebebasan memerintah wilayah-wilayah masing-masing. Maka akhirnya dasar pecah dan perintah yang dilakukan oleh puak Zionis dan juga kuasa barat ini telah membuka ruang kepada campur tangan kuasa asing dalam urusan dalaman pentadbiran kerajaan Osmaniyah. Betul tu. Saya ada terbaca juga pasal benda ni dalam mana-mana artikel dan juga rujukan. Dan pada mulanya saya rasa macam tak sangka sebenarnya yang orang dalam sendiri yang gulingkan Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1909 ni. Yang mana pada waktu tu adalah ada 4 orang wakil datang menghadap Sultan Abdul Hamid II ni, bukan menghadap nak minta ke nak apa, menghadap untuk sampaikan keputusan pemecatan kepada baginda. Tak fikir logik akal kan? Orang bawahan baginda sendiri yang sampaikan surat pemecatan Sultan Abdul Hamid tu. Jadi salah seorang daripada 4 orang wakil tu ialah Emmanuel Carasso. Dia ni adalah seorang ahli parlimen Uthmaniyah berketurunan Yahudi dari daerah Selanik. So sebab tu peristiwa ni selalu, kalau orang sejarawan lah, selalu disebut-sebut bila orang bincang pasal kejatuhan ataupun kemerosotan Sultan Abdul Hamid II ni. Cumanya ahli sejarah sendiri ni masih lagi berbeza pandangan, berbeza pendapat tentang sejauh mana pengaruh Zionis ni dalam peristiwa tu. Oh, jadi maksudnya lah kan, musuh orang Zionis ni jatuhkan benteng kerajaan Uthmaniyah
khususnya di bawah kepimpinan Sultan Abdul Hamid II ini bukanlah dari luar semata-mata. Kiranya dia orang cari orang dalam, dia orang bayar orang dalam untuk belot Sultan Hamid II ni untuk buat kerja kotor tu. Ya, betul, tepat sekali. Bila Sultan Abdul Hamid II ini berjaya digulingkan pada tahun 1909 itu, maka benteng politik yang selama ini menghalang cita-cita Zionis untuk mendapatkan tanah Palestin itu menjadi semakin lemah. Dan secara tidak langsung kawalan Uthmaniyah terhadap tanah Palestin itu juga semakin longgar. Keadaan inilah yang memberi peluang kepada gerakan Zionis ini untuk mereka meluaskan lagi penempatan mereka di Palestin, sehinggalah akhirnya membawa kepada penubuhan negara Israel pada tahun 1948 Masihi itu. Sebab itulah ramai sejarawan melihat pergulingan Sultan Abdul Hamid II ini sebagai antara titik perubahan paling penting dalam sejarah Palestin. Okey, kita pun dah cerita mengenai taktik ataupun pengkhianatan yang berlaku dari dalam kerajaan itu sendiri. Sekarang ni kita masuk pula ke bahagian yang paling penting lah, bahagian orang kata paling kritis dalam tajuk podcast kita hari ni. Baik, dah lebih 115 tahun Sultan Abdul Hamid II ni digulingkan dari takhtanya oleh seorang wakil rakyat, iaitu Emmanuel Karasu. Tadi saya beritahu kan. Jadi saya nak tanya Daniel lah. Daniel, awak sebagai orang yang selalu tengok realiti geopolitik hari ni kan, adakah umat Islam hari ini dia belajar ke tak sesuatu daripada sejarah ni, ataupun dia buat tak tahu je? Terima kasih Azira atas soalan tersebut. Sejujurnya lah kan, bila saya muhasabah balik, saya tengok balik keadaan negara kita sekarang ini, jawapannya agak sedikit menyedihkan lah. Sebab kita macam tak belajar apa-apa. Tengok apa yang berlaku pada hari ini. Dulu, seperti mana yang kita tahu, Theodor Herzl gunakan senjata, iaitu gunakan perkara seperti hutang negara dan juga tekanan ekonomi ini untuk memaksa Sultan Abdul Hamid II ini untuk menyerah ke Palestin. Tetapi pada ketika itu Sultan Abdul Hamid II ini mempunyai integriti maruah dan juga iman yang tinggi lah. Jadi pada ketika itu baginda menolak semata-mentahnya apabila puak-puak Zionis ni nak membeli tanah Palestin. Tapi hari ini macam mana dengan kuasa-kuasa besar dunia yang mengawal negara-negara Islam, termasuk seperti Malaysia? Kita boleh tengok isu Palestin sekarang ni yang telah dijajah oleh Israel. Banyak kuasa-kuasa besar ni telah mendiamkan diri. Jadi perkara ini adalah benda yang sama. Mereka ni telah menggunakan talian hayat ekonomi lah untuk menyekat bantuan kewangan ataupun menggunakan hutang daripada Bank Dunia ni. Baik, saya setuju dengan apa yang disebut oleh Daniel sebentar tadi. Kalau kita lihat kembali sejarah, Zionis ni mereka menggunakan kekuatan ekonomi sebagai alat untuk mencapai matlamat politik mereka pada hari ini. Dan kalau kita lihat waktu zaman Nabi SAW berhijrah ke Madinah juga, Yahudi menguasai ekonomi juga di Madinah. Dan secara tidak langsung juga mereka ini memang telah mempunyai kekuatan ekonomi yang sangat kuat di dalam dunia ketika itu. Hari ini kita juga dapat melihat bagaimana faktor ekonomi, pelaburan dan juga hubungan diplomatik sering dijadikan alasan untuk menjalinkan hubungan dengan Israel. Sedangkan Sultan Abdul Hamid pada ketika dahulu menolak segala bentuk tawaran kewangan yang sangat lumayan. Itu kerana apa? Kerana baginda menganggapkan Palestin bukanlah milik pribadi seorang pemerintah, tetapi amanah yang perlu dijaga untuk seluruh umat Islam. Ketegasan ini menunjukkan bahawa prinsip tidak boleh dijual beli walaupun Uthmaniyah itu berdepan dengan tekanan ekonomi yang sangat besar. Baik, satu lagi pengajaran yang saya nampak adalah melalui kesatuan, iaitu Pan-Islamism. Pada waktu itu Sultan Abdul Hamid ni dulu baginda beria-ria nak satukan umat Islam ni dari Turki, Arab hinggalah ke Nusantara. Dalam video yang kita tengok pada awal tadi,
ada dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid tu, negara Indonesia melalui gagasan pan-Islamism. Sebab apa? Bagi dia tahu kita ni orang Islam, umat Islam tak boleh menang kalau kita berpecah. So statement ni dah apa kata digunakan oleh orang kata ustaz ataupun orang-orang yang berdakwah lah dekat media sosial sekarang ni kan, selalu duk guna perkataan bukan perkataan, selalu duk guna statement kita sebagai umat Islam kena bersatu kalau kita nak hancurkan ataupun kalau kita tak nak orang Yahudi ataupun orang bukan Islam naik maksudnya dijadikan dalam sebuah kerajaan lah. Selalu duk dengar macam tu. Tapi macam mana pula dengan orang kata latar belakang kesatuan umat Islam itu sendiri sekarang ni, bila isu Palestin ni semakin hangat orang kata dibicarakan di platform dunia. Nak pula tahun lepas ke awal tahun ni yang ada apa tu, Sumut Flotilla tu kan, saya rasa Malaysia dah 2 kali adakan benda tu. Dan topik ni juga hangat dibicarakan sebenarnya. Sebab kita boleh tengok dalam TikTok, IG, kalau orang up status kan pasal yang Sumut Flotilla tu, kita boleh tengok pelbagai persepsi masyarakat. Sebenarnya kita boleh tengok ada yang sokong dan ada yang tak sokong. Silakan Daniel. Okay, terima kasih Adila. Sebelum kita masuk kepada arah Sumut Flotilla tu lah kan, okay, sekarang ni saya nak memberitahu bahawa yang kita sekarang ni negara-negara Islam ni sangat berpecah belah berasaskan satu sepadan nasionalisme. Kita ni lebih sibuk dalam menjaga kepentingan geopolitik negara masing-masing. Ya, saya faham pemerintah setiap negara ni amat menitik beratkan keselamatan dan juga kepentingan negara sendiri. Ada negara Islam yang kaya raya dengan contoh hasil minyak, sumber-sumber mentah, tapi mereka ni tak mampu untuk menyekat ataupun memboikot kuasa-kuasa besar secara menyeluruh kerana mereka takut rugi. Kerana yang mengawal segala benda ini adalah negara sana tu. Saya tak nak membuat satu kontroversi yang bersalah dalam podcast ni. Jadi kita ni mempunyai askar yang ramai. Kita ada tentera yang banyak dalam Malaysia, contohlah kan, kita boleh tengok Angkatan Malaysia, TUDM, TLDM ataupun sebagainya lah, teknologi yang hebat. Tapi kita ni hanya boleh menjadi orang kata apa, CCTV, pemerhati lah kan, senang cerita, yang mengeluarkan kenyataan mengutuk di atas kertas sahaja, sementara saudara kita di Gaza kena serangan bom setiap hari. Walaupun itu perkara yang sangat baguslah untuk kita mengutuk sahaja, itu pun merupakan salah satu cara untuk kita meluahkan ataupun kita menyatakan bahawa yang kita ini tak menyokong perkara tersebut. Itu pun salah satu jihad yang tinggilah. Berkenaan dengan Sumut Flotilla, banyak negara telah pun menghantar wakil-wakil mereka untuk memberikan bantuan kepada Gaza, Palestin lah. Tapi kesemuanya itu tidak mampu melepasi daripada kawalan sekat daripada negara Israel. Kerana apa? Kerana Israel ini, walaupun kita tak nampak dengan mata kasar, tetapi secara dalamnya ia telah dibantu ataupun backup oleh negara-negara besar. Sebab tu tak banyak negara-negara Islam ni berani untuk mengeluarkan ataupun menyatakan satu statement yang sangat-sangat besar, kerana mereka ni takut apabila kuasa besar ini campur tangan, mereka akan terus diboikot negara itu dan kejatuhan negara tersebut confirm akan berlaku. Sehingga kan sampai sekarang pun masih lagi ada isu yang berkaitan dengan Gaza. Seperti contoh baru-baru ini seorang keeper, tidak silap saya, daripada negara mana, negara Palestin, tak silap saya lah, nanti boleh check balik semula, telah dibom mati oleh Israel ketika berlangsungnya FIFA World Cup. Tapi kita boleh tengok perkara ini telah menjadi satu perkara yang biasa, macam orang buat senyap. Negara-negara besar tidak menyatakan apa-apa. Jadi itu menunjukkan bahawa betapa bahayanya sekarang ini. Kita telah dikecam ataupun diancam oleh ni. Baik, selain apa yang disebutkan oleh
Daniel sebentar tadi, ada satu lagi perkara yang kita boleh belajar, iaitu bagaimana musuh menggunakan propaganda untuk memecahkan kesatuan umat Islam. Dulu mereka meniupkan semangat nasionalisme sehingga rakyat lebih mengutamakan bangsa berbanding identiti sebagai umat Islam. Hari ini pula kita melihat perang media sosial pula menjadi alat untuk membentuk persepsi masyarakat. Ada yang mempertikaikan perjuangan rakyat Palestin ini, ada yang menganggap isu Palestin ini hanyalah isu orang Arab semata-mata, sedangkan Sultan Abdul Hamid sendiri membawa gagasan pan-Islamisme, iaitu usaha untuk menyatukan seluruh umat Islam tanpa mengira bangsa dan wilayah, supaya kita ini mampu mempertahankan tanah suci yang disebutkan dalam Al-Quran itu, iaitu Palestin, dapat mempertahankan tanah itu secara bersama. Sebab apa? Sebab kalau kita berpecah, maka kita tak ada kekuatan untuk mempertahankan tanah suci umat Islam itu sendiri. Okey, terima kasih Amar. Itu merupakan salah satu poin yang penting jugalah untuk kita tekankan dalam podcast ini. Okey, seperti mana yang kita sendiri tahu bahawa yang kita ini sudah mengulangi kesilapan sejarah dengan membenarkan apa-apa yang sudah berlaku ini terus berlaku. Jadi soalan yang saya nak tujukan ni adalah kepada Hadirah dan juga Amar lah. Tapi saya silakan Hadirah dulu. Apa formula ataupun apa langkah-langkah yang patut umat Islam pada zaman ini lakukan untuk tebus balik kesilapan yang berasaskan daripada legasi Sultan Abdul Hamid ini? Baik. Bagi saya, langkah yang paling penting sekali kalau kita nak wujudkan apa orang kata satu negara yang berintegriti, kita kena tengok orang atasnya dulu. Iaitu yang pertama adalah integriti pemimpin itu sendiri. Pemimpin negara Islam ni kena ada keberanian, kena ada ketegasan macam Sultan Abdul Hamid II tu. Berani apa? Tegas macam mana? Berani sebut tidak kepada kuasa-kuasa barat ataupun kuasa-kuasa luar lah. Walaupun ekonomi kita ni diancam. Kau tengok, cuba tengok zaman Sultan Abdul Hamid tu. Dia tak kisah ekonomi dia merudum, jatuh ceruk orang kata jatuh ceruk bawah tu, tak kisah. Yang penting dia tak benarkan orang Yahudi ataupun Zionis ambil sejengkal pun tanah Palestin. Itu yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid II tu lah. Jadi kita kena bina kekuatan ekonomi kita sendiri supaya kita ni tak terlalu bergantung kepada duit ataupun dana barat. Yang mana kita tahu duit yang dihasilkan oleh orang barat ni, dia ada talian. Dia orang kata apa orang kata jalan belakang lah, jalan tikus orang kata. Maksudnya talian hayat dengan Zionis, betul lah. Tapi benda ni pun sebenarnya agak susah lah kan. Saya pun tak nafikan, tapi kita sebagai individu yang beragama Islam, orang yang ada iman, wajiblah untuk kita pertahankan saudara-saudara kita ni sesama Islam. Kalau ada kekangan dari segi duit, kita tak boleh nak ikut perang, kita mana boleh ikut perang sama dengan saya. Ya dah, tak boleh. Tapi kita sebagai umat Islam ni, kita kena buatlah apa yang patut. Dengan apa? Orang selalu duk gembar-gembor kan, boykot kan. Sampai sekarang pun masih lagi, kalau walaupun sekarang ni dah orang kata tak dinyatakan secara umum, ada segelintir orang ni masih lagi boykot barang-barang yang dikatakan ada talian hayat dengan Israel tu. Baik, Bagi pandangan saya pula, langkah yang paling penting adalah kita memperkukuhkan pendidikan sejarah. Sebab apa? Sebab pada hari ini kita lihat ramai anak muda hanya mengenali konflik Palestin ini bermula pada tahun 1948 itu saja. Tidak mengetahui apakah rentetan sejarah yang berlaku sebelum itu. Sedangkan sejarah itu jauh lebih panjang. Kalau kita lihat, mereka perlu memahami bagaimana Sultan Abdul Hamid II ini mempertahankan Palestin, bukan sekadar melalui ketenteraan, tetapi juga melalui dasar pentadbiran yang bijak. Antara kebijaksanaan lah yang dilakukan
oleh Sultan Abdul Hamid itu sendiri adalah baginda ini dia menyekat penghijrahan Yahudi ke Palestin. Seterusnya ialah beliau mengawal penjualan tanah, memperkukuhkan sistem komunikasi melalui rangkaian telegraf dan juga membina landasan kereta api Hijaz bagi mengukuhkan konsep pan-Islamisme itu sendiri serta memudahkan juga pertahanan wilayah Islam. Disebabkan apa? Sebab wilayah Islam Osmaniyah ini memang terlalu besar, maka dia perlu memerlukan satu jaringan pengangkutan yang cepatlah untuk pertahanan negara. Semua ini membuktikan bahawa pertahanan Palestin ini memerlukan strategi politik, ekonomi dan juga kesatuan umat Islam, bukan hanya sekadar kekuatan ketenteraan semata-mata. Faham. Baik ya. Terima kasih kepada Amal dan juga Hadiah atas jawapan yang sangat memberangsangkan dan menepati fakta lah yang apa yang saya lihat. Jadi kita pun sudah sampai ke penghujung lah kan podcast kita pada hari ini. Jadi secara kesimpulannya saya nak berikan lah, sejarah ni adalah satu perkara ataupun bukan sekadar deretan tarikh ataupun peristiwa yang untuk kita hafal bagi untuk lulus periksa sahaja. Tapi sejarah ni adalah satu, orang kata, rujukan ataupun secara dasarnya adalah satu kompas untuk kita merujuk kembali apa yang betul, apa yang salah. Kan dalam hutan kan kita tak tahu arah kita mana, so kita akan rujuk kompas untuk menunjukkan jalan yang betul kita. Daripada kisah Sultan Abdul Hamid II ini mengajar kita bahawa Palestin ini tidak akan dapat dibebaskan dengan sifat pengecut, perpecahan dan juga kegilaan kepada harta dunia. Itu apa yang saya boleh simpulkan pada podcast pada pagi ini. Saya teruskanlah kepada Amar. Betul tu. Sejarah Sultan Abdul Hamid ini telah mengajar kita bahawa kejatuhan sesebuah tamadun itu bukanlah hanya sekadar berpunca daripada serangan musuh dari luar semata-mata, tetapi juga akibat daripada perpecahan, propaganda dan juga hilangnya prinsip dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Apabila kita lihat dalam sejarah umat Islam sendiri lah, selagi kita gagal mengambil iktibar daripada sejarah ini, selagi itulah kita berisiko mengulangi kesilapan yang sama. Dan sebab itulah kisah seperti Sultan Abdul Hamid II ini bukan sekadar sejarah, tetapi kita boleh ambil sebagai satu ibrah dan pengajaran yang masih relevan lah untuk kita teliti dan hayati sehinggalah ke hari ini. Baik, kita pun dah dengar podcast ni dari awal sampailah akhir, dari sejarah yang dulu sehingga apa yang berlaku sekarang. Banyak sebenarnya ilmu para pendengar kita, para pendengar podcast kita dapat ya hari ini. Baik, semoga podcast kami Trio Dekan ni orang kata dapat berilah kesedaran kepada kita semua, khususnya sebagai umat Islam ni. Kita ni jangan hanya menangis kita tengok penderitaan saudara-saudara kita dekat Palestin tu, tapi kita tanya diri kita sendiri sebagai umat Islam ni kan, apa sebenarnya peranan kita yang sesungguhnya untuk kita betulkan balik sejarah ni. Saya tak nafikan benda ni pun sangat susah sebenarnya, tapi at least kita ada usaha walaupun sekecil zarah. Macam itulah. Baik, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana mendengar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih.